Jom teman saya makan mangga harum manis. Jom makan harum manis. Rasa apa? Bismillah. Dia manis, bau wangi. Macam rasa macam buah kuih ni. Buah bau kapur kelapa tu. Kacukai. Sebab saya ada dengar kan, nak beli pokok dia tak boleh tanam dengan biji. Oh my God! Ambil anak pokok dengan mati, baru boleh tanam pokok harum manis ni. Sebab dia ni, dia kacuk-kacuk baru jadi anak pokok. Kalau nak tanam guna butir dia tak jadi setara ni. Tapi rasa lebih ke kuih ni lah, tapi tak kuat sangat bau kuih ni. Betul-betul mahal ni sepotong ni, pakat makan separuh lagi. Mak mentua saya makan ke apa semua makan bagai mahal, jadi sikit-sikit sorang lah. Bagi saya biasa-biasa je. Mangga lain saya tak tahu. Saya suka wapau dapur nama hok Kelantan tu. Makan. Saya suka lemuk-lemuk manis. Ni dia manis. Lepas tu dia ujung-ujung tu rasa nyucuk-nyucuk. Sebab buah pini kan. Lepas tu gabung dengan so lagi buah. Jadi nak pokok so buah dia. Ni apa saya rasa lah. Kalau set awak rasa lain lah. Benda baru macam bagi saya suka terah benda yang baru. Tak terah, tak tahulah rasa dia. Baru-baru. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini. Terima kasih.